Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pertandingan Inovasi Pedatek 2026 Zon Timur yang bertajuk Maqasid Hospitality Learning Kits MHLK Transformasi Pendidikan Hospitality Madani. Saya Siti Nurhusna binti Abdul Rahman bersama rakan saya Dr. Ali binti Buhari, Dr. Muhammad Hidayat Mahadi, Nadia Haji Muhammad Zain dan Dr. Muhammad Adnan binti Chan. Isu dan permasalahan menyebabkan saya membina inovasi ini. Yang pertama sekali, pembelajaran masih berfokuskan kepada teori. Yang kedua, aplikasi markas syariah dan operasi hotel sukar difahami. Yang ketiga, bahan pelajaran hotel patuh syariah masih terhad. Yang keempat, kurang aktiviti simulasi dan penyelesaian masalah. Dan akhir sekali, pendedahan kepada situasi sebenar industri masih rendah. Justifikasi keperluan inovasi MHLK yang pertama sekali menyokong pembelajaran berdasarkan pengalaman dan situasi sebenar industri. Yang kedua, memudahkan pemahaman prinsip markas syariah dalam pengurusan hospitality. Yang ketiga, membentuk pelajar yang berilmu, beretika dan bersedia menghadapi cabaran industri. Dan akhir sekali, menyokong transformasi pendidikan madani yang inklusif, berteraskan nilai dan teknologi. Objektif inovasi MHLK yang pertama sekali meningkatkan kefahaman aplikasi markas syariah. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran interaktif dan praktikal. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep daruriyat, hajiat dan juga tasniat. Yang keempat, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Dan akhir sekali, membentuk pengamal hospitality kompeten berteraskan nilai madani. Konsep inovasi MHLK yang pertama sekali maqasid hospitality learning kits ialah kit pembelajaran interaktif yang menggabungkan prinsip markas syariah dengan situasi sebenar dalam pengurusan hotel. 3 kompeten utama, daruriyat, perlindungan agama dan keberasaan pelanggan Muslim, hajiat, kemudahan, pemasaran, ekosistem halal, integriti serta aset dan juga prasarana. Dan akhir sekali, tasniat, perhiasan, pembangunan kebersihan dan juga keselamatan. Elemen interaktif MHLK yang pertama sekali nota pembelajaran ringkas, kad konsep markas syariah, kad situasi pengurusan hotel, aktiviti penyelesaian masalah, simulasi operasi hotel, infografik hotel patuh syariah, kuis digital, aktiviti refleksi kendiri. Inovasi MHLK yang dibangunkan yang pertama sekali inovatif, menggabungkan pendidikan hospitality, markas syariah dan pendekatan pelajaran interaktif. Yang kedua, kreatif menggunakan kad situasi, simulasi, infografik dan juga kuis untuk meningkatkan pelibatan pelajar. Yang ketiga, praktikal membolehkan pelajar menyelesaikan isu sebenar berkaitan dengan operasi hotel patuh syariah. Dan akhir sekali berteraskan nilai, menerapkan nilai ihsan, amanah, kesejahteraan, keadilan dan hormat dalam perkhidmatan hospitality. Ciri-ciri utama MHLK, yang pertama sekali model ringkas, kandungan mudah difahami dan disusun secara sistematik. Kad maqasid menerangkan konstruk dan elemen hotel patuh syariah. Kad situasi menghubungkan teori dengan pemasaran sebenar industri. Simulasi hospitality melatih pelajar membuat keputusan secara berkumpulan. Kuis interaktif menilai kefahaman sebelum dan selepas pembelajaran. Kod QR digital memberikan akses kepada nota, video dan aktiviti tambahan. Berikut adalah prototipe inovasi. Ada buku panduan pengguna, model pembelajaran, MHLK, Maqasid Hospitality Learning Kits, yang ada kandungan elemen daruriyat, hajiat, tasniat, ada kad situasi hotel, kemudian ada bahan digital MHLK, kemudian peta operasi hotel, kemudian ada kuis penilaian dan juga borang refleksi pelajar. Apa kata pakar? MHLK membantu menterjemahkan konsep markas syariah kepada pembelajar hospitality yang lebih praktikal dan mudah difahami, meningkatkan pelibatan aktif pelajar, menghubungkan pelajaran dan realiti industri, membimbing keputusan berteraskan nilai Islam, selaras dengan pendidikan madani. Daripada Haji Muhammad Ihsan Fadli bin Chehmin, Perdana Syariah dan Ketua Pembantuan Syariah Mardia Hotel dan Suite, kepakaran beliau adalah syariah, fiqh dan juga maqasid syariah. Impak produk kepada pelajar meningkatkan kefahaman tentang hotel patuh syariah, meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, membina kemahiran penyelesaian masalah, menggalakkan pelajaran aktif dan kolaboratif. Kepada pesyarah, memudahkan penyampaian konsep markas syariah, menjadikan bahan pengajaran yang tersusun, membantu pelaksanaan pembelajaran yang berteraskan ataupun merasaskan situasi. Kepada institusi, memperkasakan inovasi pendidikan hospitality Islam, menyokong pelajaran berteraskan nilai madani, mengukuhkan hubungan antara akademik dan juga industri. Keberkesanan inovasi sebelum menggunakan KICS, pelajar suka menghubungkan teori dengan operasi hotel. Pelajaran lebih tumpu kepada penerangan pesyarah. Tahap pelibatan pelajar kurang aktif. Selepas penggunaan KIC, pelajar lebih mudah memahami aplikasi markas syariah.
Pelajar lebih aktif dalam perbincangan dan simulasi. Pelajar mampu menyelesaikan situasi hospitality secara sistematik. Pelajaran lebih menarik, praktikal dan bermakna. Cadangan bukti. Okey, masukkan keputusan ujian pra dan pasca, soal sidik pengguna ataupun peratus peningkatan sebenar selepas kit diuji. Okey, perluasan dan komersial, institusi pendidikan, universiti, kolej, politeknik dan kolej komuniti, institusi rancangan hospitality, sekolah menengah aliran hospitality, kepada industri hotel patut syariah, hotel muslim, pusat latihan kaki tangan hotel, agensi pelancongan hotel halal. Okey, potensi komersial, kits fizikal, model digital, lesen penggunaan institusi, bengkel latihan tenaga pengajar, okey, kursus pembangunan professional industri. Penutup akhir sekali, maksud hospitality learning kits mentransformasikan pembelajaran hospitality Islam agar lebih interaktif, praktikal, berteraskan nilai, mesra pengguna, relevan dengan industri, selaras dengan pendidikan madani. Inovasi ini menghubungkan ilmu, nilai dan amalan bagi melahirkan pengamat hospitality yang kompeten, beretika dan bertanggungjawab. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.